Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hafizah binti Mas Hasan. Saya berasal dari kampung Telaga Papan, Sempadan, Besut dan Terengganu. Saya dilahirkan pada tahun 1988 di Hospital Kuala Besut. Saya tamat pengajian dalam sarjana muda Sains Biologi Marine di Universiti Malaysia Terengganu. Minat berniaga ni sebenarnya bermula sejak zaman sekolah lagi. Jadi pada tahun 2014 saya menubuhkan syarikat Barakah Media Enterprise, di mana sumber hasilnya adalah daripada sumber ikan. Jadi 4 produk yang saya keluarkan iaitu keropok lekor, keropok segera, keropok keping dan juga sate ikan. Sepanjang dalam perniagaan saya ni, saya juga dibantu oleh agensi kerajaan dalam mendapat bimbingan dan juga bantuan daripada segi mesin, peralatan dan juga baik kulit premis daripada agensi LTIM, Risda dan juga Mardi. Sebelum ni perniagaan produk ikan meja, nama glamour, produk ikan meja adalah secara offline di sekitar Macang dan juga Pacakan sahaja. Pada tahun 2018 barulah saya mula menjinakkan diri dalam bidang bisnes online, IG dan juga Facebook, di mana terdapat peningkatan daripada sebelum ni 2,000 hingga ke 5,000 sebulan, tetapi dengan perniagaan online, IG, Facebook dan juga Shopee, jumlah jualan meningkat sehingga kepada RM10,000 sebulan. Selain daripada itu, saya juga membuka peluang perniagaan produk ikan meja ni melalui sistem ejen, di mana ejen saya terdiri daripada Penang, Johor, sekitar Johor, Kuala Lumpur, Kuala Lipis dan juga Pekan, Pahang. Apa yang mendorong saya untuk berjaya dalam bisnes ni? Kerana tanggungjawab dan juga inilah kerjaya saya yang sebenar. Terima kasih. Produk siap. Produk ikan meja terdiri daripada keropok kuotie vacuum beserta dengan sos, sate ikan yang dah berlidi beserta dengan sos, sate ikan yang belum dicucuk juga beserta dengan sos, keropok ikan nusuk lidah ayam, keropok ikan nusuk keping besar, keropok ikan nusuk keping kecil, keropok ikan nusuk jejari dan juga keropok segera. Betul-betul berhadapan dengan sekolah rendah kebahasaan Pangkal Malaya. Memasuki ke premis. Ini adalah ruangan pejabat premis produk ikan meja. Ruangan pemprosesan. Ruangan untuk persalinan.